Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Naam. Sabah al-khair. Sabah an-nur. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah pada hari ini kamu semua tahu tak apa yang kita akan belajar? Tahu Ustaz. Tak tahu? Okey. Insya-Allah fi hadzal yaum sanadrusu 'anil mawdu' malabisil jamilah. Semua boleh ulang balik tak? Boleh ulang? Boleh. Malabisil jamilah. Malabisil jamilah. Malabisil jamilah. Malabisil jamilah. Okey. Semua tahu tak apa maksud malabisil jamilah ni apa? Tahu. Okey. Maksud malabisil jamilah ni apa? Cik tahu Ustaz. Cik tahu. Okey, maksud malabisil jamilah. Malabis maksudnya pakaian. Mana pakaian kamu semua? Okey, betul. Jamilah maksud dia Cantik. cantik. Siapa cantik kat sini? Puan. Puan. Okey, puan cantik betul. Okey, awalan sanadrusu anil mahala. Baju. Baju. Okey, baju. Korang tahu tak apa baju dalam bahasa Arab? Tak tahu. Tak tahu. Okey, hari ni Ustaz akan ajar apa itu baju dalam bahasa Arab. Okey? Baju dalam bahasa Arab adalah qamisun. Qamisun. Ustaz akan sebut dulu, kamu semua dengar boleh? Boleh. Qamisun. 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 Okey? Okey, lepas ni Ustaz akan sebut, lepas tu raddid ba'daha. Okey? Lepas tu ulang apa Ustaz boleh? Boleh. Qamisun. 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 Okey, Tuma. Khimarun. Khimarun. Dengar dulu. Okey, dengar dulu. Lepas ni ulang. Lepas ni ulang selepas Ustaz. Boleh? Khimarun. Khimarun. Okey? Okey, lepas ni raddid ba'daha. Okey? Khimarun. 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 Okey. Ingat lepas ni Ustaz akan tanya seorang-seorang. Tumma fustanun. 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 Okey, ni gambar apa? Gaun. Gaun. Okey, gaun dalam bahasa Arab tadi apa? Fustanun. Okey, betul. Okey, jadi Ustaz nak kamu ulang sebelum Ustaz boleh? Boleh. Fustanun. 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 Okey. Tumma. Ni apa? Macam tadi. Macam tali kan? Jadi kalau dekat pakaian apa nama dia ni? Tali apa? Tali leher. Okey, betul. Apa tadi Amal? Tali leher. Ya, betul. Beri tepukan untuk Amal. Okey, Ustaz akan dalam bahasa Arab, tali leher ni adalah rabtatul unuki. Rabtatul unuki. Rabtatul unuki. Okey, boleh? Boleh. Apa tadi dalam bahasa Arab? Rabtatul unuki. Okey, jadi ulang apa Ustaz boleh? Boleh. Rabtatul unuki. Rabtatul unuki. Rabtatul unuki. Rabtatul unuki. Rabtatul unuki. Rabtatul unuki. Okey. Tuma. Okey. Yang ni pula. Apa ni? Tali. Tadi dah tali leher yang ni. Tali pinggang. Okey, siapa pakai tali pinggang sekarang? Ustaz. Ikhwan. Tengok sikit Ikhwan tali pinggang. Okey, itu tali pinggang. Jadi, tali pinggang dalam bahasa Arab adalah hizamun.
Mun. Okey. Hizamun. Hizamun. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi ulang dengan Ustaz, boleh? Boleh. Hizamun. 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 Okey. Wa akhiran. Yang last sekali. Ni apa ni? Stocking. Stocking. Jadi stocking dalam bahasa Arab adalah jawrabun. 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 Boleh? Boleh. Okey, apa tadi Ikhwan? Stocking dalam bahasa Arab? Jawrabun. Okey, mumtaz. Okey, jadi Ustaz nak kamu ulang dengan Ustaz, boleh? Boleh. Stocking dalam bahasa Arab apa? Jawrabun. 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 Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi lepas ni Ustaz akan pilih salah seorang daripada kamu untuk sebutkan perkataan tu dalam bahasa Arab, boleh? Boleh. Okey, jom kita main dulu satu permainan. Okey. Okey, jom kita main. Okey. Tak ada lagu ni kan? Lagu. Baik. Apa ke depan? Daripada. Arif Sijau. Arif hijau. Si Maharisi. Sini. Irfan Ungu Zai. Tunggu. Kau tak tahu umur. Alif Simulation. Alif Simulation. Oh, mantap. Oh, Alif. Masih harga Ustaz. Ini hari awak saya rasa. Okey, Arif. Ya Ustaz. Saya akan pilih dekat sini. Kemudian kamu sebut, boleh? Boleh. Dia berdiri je Ustaz. Ya, berdiri Arif. Okey, yang pertama. Ni. Nampak tak? Apa? Kamu nampak? Nampak. Okey, Arif. Apa ni dalam bahasa Arab? Jauh robot. Yang lain betul ke? Betul tak? Betul. Betul. Okey, Arif. Okey, sana Arif sebut, lepas tu yang lain ikut, boleh? Boleh. Okey, Arif sebut. Jauh robot stocking. Jauh robot stocking. Jauh robot stocking. Jauh robot stocking. Okey, last sekali. Jauh robot stocking. Jauh robot stocking. Okey, tahniah Arif. Okey, itu saja untuk al-Hifzah al-Ula. Okey, alhamdulillah. Seronok tak permainan tadi? Seronok. Kan? Okey. Hal antum musta'idun? Okey, insya-Allah sana lampu satu permainan, yakni Ustaz ada tampal gambar-gambar di sekeliling kelas ni. Boleh nampak semua? Boleh? Boleh. Okey. Uridu an yuhaddidu as-surah alladhi takallam
Okey, boleh? Boleh. Faham tak? Okey, jadi Ustaz nak kamu semua tentukan mana gambar yang Ustaz akan sebut selepas ini, boleh? Oh, boleh. Jadi Ustaz nak kamu semua berdiri. Dan lepas ni kita akan main satu permainan, iaitu Ustaz akan sebut, lepas tu kamu akan pergi ke gambar tu. Boleh? Boleh. Okey. Kalau antum mustahidun? Okey. Okey, kamu semua boleh tengok dulu gambar. Cari mana gambar-gambar yang ada kat sini sekeliling kelas kita. Dan Ustaz akan mulakan permainan sebentar sahaja lagi. Okey, masa telah tamat. Okey, kamu semua boleh berkumpul dulu dekat tengah. Okey, berkumpul. Okey, al-kalimatu al-awwal. Jawrabun. Jawrabun. Cari mana? Okey, betul ke? Betul ke? Betul, Ustaz. Ni apa dalam bahasa Melayu? Stocking. Stocking. Okey, dalam bahasa Arab apa? Jawrabun. Apa? Jawrabun. Sekali lagi. Jawrabun. Okey, betul. Okey, yang kedua. Ustaz nak Komisun. Tadi mana Komisun? Betul. Komisun. Okey, apa? Baju. Okey, baju. Betul. Dalam bahasa Arab apa dipanggil apa? Komisun. Apa lagi sekali? Komisun. Tak dengar lagi sekali? Komisun. Okey, betul. Okey, seterusnya Ustaz nak Khimarun. Khimarun. Mana Zaid? Mana Khimarun Zaid? Okey, betul. Khimarun. Okey, apa maksud dia dalam bahasa Melayu? Duduk. Okey, betul. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Khimarun. Lagi sekali? Khimarun. Lagi sekali? Khimarun. Okey, betul. Okey, seterusnya Ustaz nak Fustanun. Okey, sebelah dia. Okey, betul. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Gaun. Betul. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Fustanun. Okey, lagi sekali? Fustanun. Lagi sekali? Fustanun. Okey, betul. Okey, seterusnya Ustaz nak Rabtatul unuki. Mana? Cari mana? Rabtatul unuki. Betul Zaid? Ni ke Ustaz? Betul ke Zaid? Ni ke Ustaz? Betul. Yang lain betul? Betul. Okey, Zaid cuba sebut. Rabtatul unuki. Lagi sekali? Rabtatul unuki. Okey, yang lain ikut. Rabtatul unuki. Okey, last. Rabtatul unuki. Okey, baik. Okey, yang akhir sekali. Hizamun. Hizamun. Mana tu? Okey, Amma. Apa maksud dia dalam bahasa Melayu, Amma? Tali pinggang. Okey, tali pinggang. Alif dalam bahasa Arab dia apa? Hizamun. Hizamun. Hizamun ke hizaun? Hizamun. Okey, betul. Hizamun. Okey, yang lain ikut. Hizamun. Lagi sekali. Hizamun. Lagi sekali. Hizamun. Okey,
Okey, yang lain boleh duduk. Okey. Okey, semua dah hafal ke tadi apa yang kita belajar? Sudah. Sudah, betul? Ustaz. Sudah. Betul dah hafal? Sudah. Okey, Ustaz nak kamu sebut sekali lagi satu-satu perkataan, boleh? Boleh. Okey, yang pertama sekali. Ni. Jauh. Okey, apa? Jauh. Ha? Okey. Okey, dalam bahasa Arab dia apa? Jauh. Okey, lagi? Jauh rambut. Okey, betul. Okey, seterusnya. Ni. Hijau. Ha? Hijau. Ha, betul, tali pinggang. Dalam bahasa Arab dia? Hizamun. Sekali. Hizamun. Alif apa Alif? Hizamun. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, yang ni. Ni apa benda? Dalam bahasa Melayu. Baju. Betul, baju. Kalau dalam bahasa Arab? Komisun. Zaid apa? Komisun. Okey, betul. Lukri? Komisun. Okey, semua sekali? Komisun. Okey, betul. Okey, bukan coming soon ikut. Komisun. Sebut-sebut. Komisun. Okey, betul. Okey, seterusnya. Yang ni, okey, yang ni. Apa ni? Tudung. Tudung selalu siapa pakai? Dilempar. Perempuan. Betul, perempuan. Betul lah. Okey, dalam bahasa Arab dia apa? Khimarun. Apa? Khimarun. Ama apa ama? Khimarun. Okey, betul, khimarun. Okey. Ada dua lagi. Okey, yang ni apa? Apa dalam bahasa Melayu? Allahu Akbar. Okey, dalam bahasa Melayu apa? Gaun. Apa dia? Gaun. Gaon. Okey, gaon. Ada? Macam nama hantu lah. Gaon. Okey, ada gaon. Ada gaon. Gaun. Okey, dalam bahasa Arab dia apa? Fustanun. Sekali lagi? Fustanun. Okey, sekali lagi? Fustanun. Okey, terbaik. Okey, yang ni. Last sekali. Tali. Tali apa ni? Tali leher. Betul, tali leher. Tambahkan tali leher kat sini. Semalam Ustaz pakai ke semalam? Malam Ustaz pakai. Semalam Ustaz pakai. Okey, jadi dalam bahasa Arab dia apa, Red? Rabtatul unuki. Okey, lagi? Rabtatul unuki. Okey, yang lain ikut. Rabtatul unuki. Okey, lagi sekali. Rabtatul unuki. Last. Rabtatul unuki. Okey. Okey, semua dah faham apa yang kita belajar hari ni? Sudah. Okey, baiklah. Okey, semua dah kenal tadi kan apa pakaian, 6 pakaian, kalimat pakaian tadi kan? Betul? Betul. Betul. Okey, jadi sekarang kita akan main pula satu permainan, iaitu permainan ni Ustaz nak Ustaz akan bagi kamu kad-kad, boleh? Ustaz akan bagi dalam kumpulan. Kemudian Ustaz akan bagi satu kad, satu set kad. Kemudian Ustaz nak kamu dengar, istami'u jayidan, summa tahlil. Ainal kalimat adawatun, aina kalimat malabis fil ayat, boleh? Boleh. Okey, jadi Ustaz nak kamu semua dengar dulu dengan baik ayat yang Ustaz akan sebut. Kemudian kamu analisis dalam tu mana satu perkataan pakaian. Boleh? Boleh. Okey. Okey, awalan Ustaz nak bagi kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama Ustaz nak Ikhwan, Arif dengan Zaid. Lepas tu kumpulan yang kedua Amar, Mukri dengan Alif. Okey, duduk dalam kumpulan. Jom kita main satu permainan. Okey, ini untuk kelas 1.
kamu dapat jawab soalan, masukkan kad kamu dalam kotak ni, boleh? Boleh. Okey. Ayat yang pertama. Dengar elok-elok ya. Saya suka pakai baju warna biru. Baju. Okey, ya. Ustaz akan pilih seorang daripada yang menang ni. Siapa yang tak jawab? Tak ada nama. Tak payah. Dah pernah. Okay, main ini. Okay, tengok siapa yang akan jawab. Saya hitam. Alis Yogi. Saya akan pilih dua pemenang. Satu daripada kumpulan satu dan satu lagi daripada kumpulan dua. Apa pilih yang paling dekat? Okey. Boleh dengan apa ni? Okey. Apa namanya? Ikuan. Okey. Alif dengan Ikuan. Okey. Okey, saya kira dalam 1 hingga 3 angkat kad, boleh? Okey. 1 2 3. Sekali. 1 2 3. Okey, Alif. Dia angkat dulu. Mana? Dia angkat dulu. Okey, Alif. Okey, sebelum kamu letak, sebut benda tu dalam bahasa Arab. Komisun. Lagi sekali. Komisun. Apa? Komisun. Okey, yang lain ikut. Komisun. Apa lagi sekali dah? Komisun. Yang lain ikut. Komisun. Okey, baik, betul. Okey, letak dalam ni. Okey, itu baik. Okey. Okey, Ikuan pula. Apa tu perkataan tu? Komisun. Lagi sekali. Komisun. Last sekali. Komisun. Yang lain apa tadi? Komisun. Lagi sekali. Komisun. Lagi sekali. Komisun. Okey, itu baik. Ikuan. Dia tak nak masuk Ustaz. Dia merajuk. Okey. Baiklah. Seterusnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Hari ini Alif memakai stoking berwarna biru. Okey. Mana satu? Siapa yang pilih? Tak kau pilih. Dua orang. Apa tu? Okey. Okey, tengok. Seorang daripada kumpulan satu dan seorang daripada kumpulan dua. Kembaran. Alif tidak. Ya, ada nama tadi. Alif. Oh,
Perkataan Alif. Alif depan. Oh, Alif. Alif dengan Mukri. Okey. Apa Arif? Okey Arif. Okey Arif. Tadi Ustaz sebut perkataan apa? Okey. Okey, stalking. Jadi stalking dalam bahasa Arab apa? Jauh robot. Lagi sekali. Jauh robot. Sekali lagi. Jauh robot. Okey, yang lain ikut. Jauh robot. Sekali lagi. Jauh robot. Okey, sekali lagi. Jauh robot. Okey, terbaik Arif. Okey, masukkan. Okey. Okey, mula dua. Mukri. Ya Ustaz. Stalking dalam bahasa Arab apa? Jauh robot. Sekali lagi. Jauh robot. Sekali lagi. Jauh robot. Okey, baik. Yang lain betul ke tak jauh rebun? Betul. Okey. Okey, jadi yang terakhir ni Ustaz akan pilih yang belum kena. Jadi yang belum kena tadi siapa? Alif. Ahmad dengan Zaid. Okey, Ahmad dengan Zaid. Soalan Ustaz adalah Ustazah Amirah memakai tudung berwarna hitam. Mana? Okey, saya kira sampai 3. 1, 2, 3 angkat. Okey, Ahmad. Okey, Ahmad. Ahmad, apa tudung dalam bahasa Arab? Tudung dalam bahasa Arab khimarun. Lagi sekali. Khimarun. Lagi sekali. Khimarun. Okey, betul. Jadi yang lain apa tadi? Khimarun. Lagi sekali. Khimarun. Lagi sekali. Khimarun. Okey, betul. Okey, Mah, letak dalam kotak Mah. Okey. Okey, alright. Okey, last sekali Zaid. Tudung dalam bahasa Arab apa? Himarun. Lagi sekali. Himarun. Lagi sekali. Himarun. Okey, betul. Yang lain betul tak? Betul. Okey, cuba ulang lepas Zaid. Himarun. Khimarun. Sekali lagi. Himarun. Khimarun. Himarun. Khimarun. Okey, terbaik Zaid. Okey. Okey, jadi itu saja untuk kita punya pelajaran pada hari ini. Semua faham kan? Semua boleh faham? Faham. Hal antum musta'idun? Hal antum tafamun? Fahim. Hal antum tafamun? Fahim. Okey, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbalik Ustaz.